We finally habis cerita pasal si ni. Okey, kat mana kita dalam timeline sejarah zaman pertengahan? Dekat mana kita dalam timeline Harley Tax, dunia kedua rangkap ketiga? Yap, kita baru sampai situ sebab kita baru sampai timeline kelahiran Joy Boy. Bro, this is a story of what happened in the span of 1000 years. Luffy belayar 2 tahun setengah pun chapter boleh sampai 1000 lebih. Ini kan pula benda yang berlaku bermilenium tahun. Okey, aku dah bahas panjang lebar dari alur timeline Imo. But then, aku tak cerita habis lagi pasal dua karakter yang ditakuti Imo, Joy Boy dan Davy Jones. Nah, jom kita bahas bagaimanakah takdir mereka intertwined with each other. Macam aku cakap jauh di part lepas, once dunia pertama musnah, the survivor, mereka yang terselamat terbahagi kepada dua cara. Satu menaiki gajah raksasa, satu lagi menaiki bahtera raksasa. Yang gajah ni bawa Imo pergi serang Elbaf tapi enak dihentikan oleh suku dari bulan dan diorang pindah ke atas red line. Yang bahtera ni pula yang aku katakan sebagai nenek moyang klan D pergi sebar dakwah sekitar planet biru dan terserempak dengan salah seorang dari suku bulan. Tapi what happened after that? Apa yang terjadi pada diorang lepas tu? Nah, aku percaya oleh kerana peranan klan D ni menyebarkan gospel mereka tentang nikah melalui jalur lautan, keturunan mereka telah tersebar ke serata pelosok planet biru dan ada di antara mereka mendapat reputasi tinggi. Macam mana Luffy mencipta connection dan menjadi buah mulut di setiap pulau yang dia singgah sebab kehadiran dia yang telah mempengaruhi kerajaan-kerajaan di pulau tersebut, begitulah juga mereka yang selamat ni. Diorang berlayar dari sebuah pulau ke sebuah pulau mencipta connection, diorang mula terkenal dan at the end diorang settle down. Dan salah seorang sosok legenda dalam kalangan diorang, Davy Jones, telah lahir sekitar 900 tahun yang lalu. Nah, secara canon ada satu lagi karakter yang kita didedahkan juga lahir atau muncul pada waktu yang sama. Yes, Joy Boy. Vegapunk katakan Joy Boy lahir di sebuah kerajaan yang sangat maju 900 tahun yang lalu. Nah, aku percaya di sinilah bermulanya how their fate, Joy Boy dan Davy Jones intertwine. Dalam manga teori ini, aku teorikan bahawa Ancient Kingdom adalah kerajaan yang dibina hasil kerjasama suku bulan dan Earth God yang berpusat di atas red line kan. Means diorang berada tinggi di sana. 10,000 kaki dari paras laut. Tapi Ancient Kingdom ni macam kita tahu juga adalah sebuah kerajaan yang megah dan besar. Malah poses makhluk paling besar setakat ni di One Piece, gajah spesies Noitame Noride, spesies Zunisha. Nah, dekat sinilah aku percaya Joy Boy dan Davy Jones berjumpa dan Oda dah pun foreshadow benda ni dalam salah satu cover story-nya. Yes, cuba teka cover story mana satu. Cover story Gedatsu yang bertajuk Gedatsu Accidental Blue Sea Life. Okey, cover story ni bermula selepas kekalahan Gedatsu melawan Chopper. Sebab apa? Sebab dia pergi pecut ke dalam awan selut pakai jet dial lepas dia tenggelam upside down dalam ujian dia sendiri. Terus memecut ke bawah sampailah dia end up jatuh dari awan ke lautan biru di sebuah pulau yang banyak lubang. Kau rasa Kaido punya intro masa dia jatuh dari pulau langit tu dah keren? Like Kaido punyalah kebal sampai tak mati walaupun jatuh dari pulau langit. Bro, Gedatsu punya kebal lagi another level. Bro jatuh dari pulau langit yang lagi tinggi dan dia pakai jet dial yang accelerate dia punya speed though. Like acceleration is power bro. Means dia jatuh dengan force yang lagi tinggi dari Kaido dan still hidup. Wow. Dekat pulau yang dia jatuh tu, Gedatsu end up terserempak dengan seorang brother. Diorang saling bertukar cerita pasal impian diorang. Yang brother tu nak buat pulau kolam air panas, Gedatsu pula yang dekat apa ya dipanggil Sky Captain, turun bawah nak jadi Blue Sea Captain pula. Dan cerita beralih kepada benda-benda yang Gedatsu buat. Time menggali dia tak dapat bernafas, time makan tak masuk mulut, diorang mandi, sambung gali tak berkedip mata, menggali terbalik, sampailah dia end up tergali seekor cencorot yang digelar sebagai Earth Captain. Tak cerita panjang, Gedatsu terus bagi seketul jet punch ke muka dia dan diorang end up berkawan. Gedatsu modify helmet cencorot tu dan diorang pun sambunglah menggali lagi dalam dengan pertolongan Earth Captain. Sampailah akhirnya diorang jumpa punca mata air panas.
But then, bunyi bising diorang tarik perhatian babun yang diorang gelar sebagai Forest Captain. Tak cerita panjang lagi, Gedatsu bagi seketui lagi. Forest Captain kalah dan disuruhnya jaga pulau tu. Diorang pula terus menggali sampailah dia tiba-tiba tersembul dekat Alabasta. No, brother yang dia jumpa dekat pulau kolam air panas tu rupanya adik si Toto. Goro nama dia. Dah reunion, diorang pun invite lah geng-geng Alabasta pergi jenguk kolam dia gali. Gedatsu pula menghadap terbalik daripada orang lain. Balik je pulau, tengok Forest Captain dah siap buat chalet. Dan kat sini sekali lagi si ni menghadap arah lain dari orang lain. Aku tak tahulah apa pasal dia punya lawak ni, lawak-lawak shoe X pun. Diorang pun buatlah terowong yang connect Alabasta ke pulau kolam air panas tu dan invite netizen Alabasta ke sana. Dan Vivi pula datang jenguk. Gedatsu berjaya mengkomersialiskan diorang punya bisnes kolam air panas dan akhirnya mencapai impian dia nak jadi Blue Sea Captain. Okay, even nampak macam apa benda lancar Gedatsu buat ni, tapi like I said, cover story ni mungkin sekali adalah foreshadow tentang pengembaraan Joy Boy. Joy Boy yang macam aku katakan dalam part 13 kot, adalah klon Nika yang dihasilkan Ancient Kingdom, dan dia sangat naif kerana tidak pernah kenal lagi dunia luar sehinggalah dia turun ke dunia bawah dan somehow end up membawa ideologi yang bertentangan dengan Imo. Nah, sama macam Gedatsu yang jatuh ke lautan biru dengan tajuk pertama cover storynya The Angel Falling from the Sky, Joy Boy juga yang diibaratkan seperti Icarus, seorang klon yang dicipta sebagai the pinnacle of human technology yang cuba mencipta Dewa Nika, telah jatuh ke lautan biru di saat cuba untuk mencapai matahari dan end up berjumpa dengan seseorang. Kalau dalam kes Gedatsu, si Goro, adiknya Toto, aku percaya yang Joy Boy terserempak adalah Davy Jones. Ada beberapa paralel kat sini yang boleh dikaitkan. Kalau Goro nak establish satu pulau hot spring, Davy Jones pula nak establish negara dia sendiri. Joy Boy perangan bodoh-bodoh macam Gedatsu, Davy Jones pula serius-serius macam Goro. Joy Boy dan Davy Jones pun berkawanlah dan masing-masing cerita pasal impian mereka. Dan diorang pun proceed untuk buat benda-benda. Maybe berlayar bersama sebab Clan B ada kepakaran berlayar. Nah, masa ni lah aku percaya Joy Boy membuat kacau di lautan biru dan diisytiharkan sebagai lanon pertama di dunia. And then datanglah pula watak Earth Captain. Nah, aku pun pernah cakap sebelum ni kalau 4 dewa dalam Arc Scarpia, Sun God, Rain God, Earth God dan Forest God bukanlah dewa secara literal, melainkan hanyalah gelaran bagi watak-watak yang berpengaruh. Kalau korang perasan dalam cover story Gedatsu, nama-nama yang digunakan adalah dari POV Gedatsu sendiri. Gelaran Earth Captain dan Forest Captain actually dibagi sendiri atau hanya wujud dalam kepala Gedatsu, sebab diorang ni bukan boleh bercakap pun. Buktinya, Alabasta sendiri dalam cover story tersebut hanya di-refer sebagai negara padang pasir kerana Gedatsu tak kenal pun negara Alabasta. Nah, aku percaya Joy Boy seperti Luffy yang suka bagi nama gelaran kepada orang yang dia jumpa telah bagi sendiri gelaran kepada beberapa individu yang dia jumpa. Dan dalam kes ni, Earth Captain dalam story Gedatsu adalah paralel dengan klan Kozuki dari Wano kerana beberapa perkara. Concorot ni memakai helmet dengan gambar Gunung Fuji dan Rising Sun yang menjadi simbolik bagi Jepun, which paralelnya dalam dunia One Piece, Wano lah. Dan Wano juga diceritakan sebagai pulau yang connect dengan seluruh dunia. Begitu juga Earth Captain, dia telah mencipta terowong yang connect pulau kolam air panas dengan Alabasta. Wano juga menempatkan Pluton di bawahnya. Pluton diambil sempena nama dewa bawah tanah yang dalam kepercayaan kuno dianggap sebagai alam kematian dalam mitologi Roman. Earth Captain juga travel dengan cara menggali bawah tanah. Bukan itu saja, satu-satunya pelabuhan yang dapat diakses di kaki Gunung Fuji di Wano digelar sebagai pelabuhan Mogura yang juga dapat diterima kepada mall atau cencorot. Dalam cover story tersebut, selepas mereka bertiga menggali-gali berterusan, akhirnya mereka telah berjaya jumpa sumber mata air panas kan. Nah, aku percaya peristiwa ni adalah simbolisme kepada Joy Boy, Davy Jones dan Kozuki telah menjumpai sesuatu yang dapat mengharmonikan dunia. Nah, aku percaya diorang berjaya menemukan Pink Sake. Nah, onsen atau kolam air panas dalam kepercayaan Jepun membawa banyak maksud.
Salah satunya adalah equality atau hak sama rata dan keharmonian. Masyarakat Jepun mempunyai adat yang dipanggil Hadaka no Sukiai atau terjemahannya pergaulan bogil, di mana mereka akan berada dalam keadaan totally bogil ketika berada di onsen. Adat ni adalah amalan yang begitu kuat dalam kepercayaan diorang ya. Like almost every anime mesti akan ada babak yang diorang mandi bogil dekat onsen. Yes, walaupun agak lucu bunyinya, diorang percaya adat ni melambangkan kesamarataan dan keterbukaan kerana semua orang dianggap sama rata dalam situasi ini. Nah, sake juga dalam kepercayaan masyarakat Jepun melambangkan perkara yang sama. Perkongsian sake melambangkan keharmonian dan kesamarataan. Dan kalau korang ingat dalam part 13 kot, aku teorikan bahawa Joy Boy telah bawa ideologi kesamarataan antara penduduk planet biru. Maka dari situlah muncul Si Shanti, lagu Lanon Bing Sake, di mana Joy Boy telah berlayar ke seluruh dunia memberikan Bing Sake. Sambung kepada cover story Gedatsu, selepas mereka menemui punca mata air panas, Forest Captain datang kerana diorang terlalu bising. Nah, aku percaya Forest Captain di sini adalah Shandia. Aku juga ada bahas dalam part tak pasti lagi 11 kot. Setakat ini yang saya tahu, saya tak tahulah, bahawa at some point suku dari bulan telah digelar sebagai Forest God. Nah, adakah Forest Captain dan Forest God dirujuk kepada sosok yang sama? Kemungkinan besar yes. Walaupun Earth Captain dan Earth God tadi adalah sosok yang berbeza dalam teori ni, yang mana Earth God adalah Imo sedangkan Earth Captain adalah Kozuki, tapi perkataan dewa dalam siri One Piece ni selalunya adalah satu perkataan yang kabur. Banyak karakter yang ngaku-ngaku diorang dewa, and that's why perkataan ni kemungkinan digunakan untuk merujuk individu-individu berlainan dari perspektif dan kepercayaan yang berbeza. Like Shandia percaya dewa diorang lain, Elbaf mungkin percaya dewa diorang lain. Lain tamadun, lain kepercayaan lah. Shandia memainkan peranan penting kepada sejarah abad kekosongan. Malah Shandia juga adalah salah satu pihak yang melawan world government ketika itu. Bagaimana Forest Captain membina chalet kolam air panas yang megah, begitulah juga Shandia membina kota emas Shandora yang megah dan dibanggakan. And then Gedatsu dan kawannya menggali sampai ke Alabasta. Aku rasa waktu ni adalah waktu di mana Joy Boy mulakan relationshipnya dengan Alabasta, yang mana kita tahu adalah salah satu ally kepada Imo. Vivi dalam cover story ni adalah paralel kepada Lily yang kita tahu telah mengkhianati Imo dan berpihak kepada Joy Boy. Dalam masa yang sama, perasan tak cover story ni berkisahkan 4 dewa yang diperkenalkan di Shandia. Sky Captain Gedatsu paralel dengan Sun God, Earth Captain paralel dengan Earth God, Forest Captain paralel dengan Forest God. Jadi kemana pula Rain God? Nah, aku percaya Alabasta atau lebih spesifik lagi, Lily ketika itu adalah sosok Rain God yang digelarkan oleh Joy Boy. Dan kenapa? Kerana Lily tinggal di Alabasta, sebuah negara padang pasir yang kering kecuali di beberapa tempat seperti oasis Kuba. So, sifat manusia ni mudah dijangka. Apabila mereka lacks of something atau kekurangan sesuatu, dan sesuatu tu sesuatu yang menyenangkan, diorang jadi yearn for that, hope for that something. Disebabkan tu tamadun-tamadun kuno kebanyakannya percaya kepada konsep animisme. Animisme adalah konsep kepercayaan bahawa setiap sesuatu di alam mempunyai essence spiritual dan roh. Diorang percaya batu, pokok, binatang, gunung ganang semuanya mempunyai roh, di mana bila mereka mahukan sesuatu, contohnya hasil tanaman yang mewah, diorang akan sembah dewa bulan dan matahari. Bila diorang nakkan selamat dari azab selepas kematian, diorang sembah dewa kematian. Nah, untuk Alabasta, hujan adalah sesuatu yang precious dan istimewa. Disebabkan tu, maybe penguasa mereka akan diberikan gelaran sebagai dewa hujan. Seolah foreshadow dalam Ark Alabasta, PV yang cuba sedaya upaya untuk menghentikan perang saudara yang berlaku end up menjerit sekuat hatinya, sehingga somehow hujan yang sepatutnya telah dalam tanda kutip dirampas krokodil telah turun berhari-hari. Pada penghujung cover story Gedatsu, Gedatsu sekali lagi buat benda bila dia fikir dia dah pun jadi Blue Sea Captain selepas penat lelah dia bangunkan chalet kolam air panas. No, rupanya dia cuma jadi penjaga kaunter. Aku percaya di sinilah paralel apabila Joy Boy gagal menjadi raja.
Namun begitu, pada akhirnya Goro berjaya establish sebuah pulau kolam air panas. Nah, yang ni barulah kita balik semula kepada Davy Jones yang aku paralelkan dengan Goro. Aku percaya kat sini Davy Jones telah akhirnya berjaya mencipta kerajaan dia sendiri, dan pulau tempat kerajaan tersebut ditubuhkan adalah Hachinosu. Tapi apakah benda yang diklaim Rocks pada chapter 1166 bahawa Jones adalah raja dunia sebelum Imu sesuatu yang benar-benar terjadi? Nah, yang itu kita akan bahas pada part akan datang sebab masa dah pun time. So guys, jom Ikuzo Yaro Domo. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.